Selamat tengah hari cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual kita pada tengah hari ini. Sebelum kita memulakan sesi temu bual ini, bolehkah cikgu memperkenalkan diri? Okey, saya memperkenalkan diri. Nama saya cikgu adalah Cikgu Nur Aina Anira. Ingat Nur Aina Anira ya. Ada 3 cikgu Aina, so Aina Anira. Okey, cikgu mengajar subjek matematik dan kimia. Menarik sekali. Hari ini saya akan menemu bual cikgu mengenai sambutan Ramadan. Soalan yang pertama ialah bagaimana perasaan cikgu menyambut Ramadan pada tahun ini? Okey, cikgu berasa sangat bersyukur terhadap Ilahi kerana diberi limpah izin dan kurnianya cikgu dapat menyambut bulan Ramadan ni sekali lagi, di mana bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni cikgu dapat memperbaiki diri, memperbaiki ibadat dan memperbaiki hubunganlah sesama manusia. Soalan yang kedua, apakah cabaran utama bagi seorang guru semasa berpuasa? Okey, cabaran utama cikgu adalah untuk mengekalkan tenaga sepanjang hari. Okey, terutama apabila kita mengajar dalam tempoh masa yang sangat panjang. So, suara kita pun akan mudah kering dan serak. So, selain itu salah satunya adalah untuk kita tahanlah kesabaran dan emosi kita sepanjang bulan Ramadan. Itu merupakan salah satu cabaran untuk cikgu-cikgu lah. Soalan yang ketiga, bagaimana cikgu mengurus tenaga dan masa semasa berpuasa? Okey, cara cikgu uruskan masa, cikgu akan mengatur jadual dengan baiklah. Okey, pertama kita pastikan waktu kita bersahur kita ambil pemakanan yang berkhasiat. Maksudnya yang boleh mengekalkan tenaga kita. Selain itu kita amalkan juga makanan sunnah seperti kurma, susu. Selain itu kita tidur pun harus mencukupi. Soalan yang keempat, adakah cikgu melihat perubahan dalam sikap atau disiplin murid-murid sepanjang berpuasa? Okey, untuk sikap dan disiplin murid, cikgu nampak ada perubahan positif sepanjang bulan Ramadan ni, di mana murid tu nampak lebih tenang dan terkawal. Dan kebanyakan murid ni dia kurangkan, mereka kurang bercakap. Jadi mereka nak simakkan tenaga, jadi mereka kurangkan bercakap dan selain itu cikgu tengok banyak juga pelajar-pelajar yang banyak menolong cikgu, angkat barang, memberi bantuan. Soalan yang kelima, bagaimana cikgu memastikan murid kekal fokus dalam pembelajaran walaupun semasa berpuasa? Okey, untuk mengekalkan fokus murid ni, cikgu akan aturlah tengok berdasarkan keperluan. Contohnya pada waktu pagi di mana murid tu masih segar, kita bagilah sikit, tak apa, topik yang agak-agak susah pun kita bagi. Tapi waktu nak ke petang sikit di mana murid pun dah lesu kan. Okey, waktu tu kita cubalah untuk bab tu kita pilih yang bab yang ringkas yang murid senang fahami. Selain itu kita boleh juga tambahkan video ataupun apa. Selain itulah yang boleh kurangkan percakapan murid. Soalan yang keenam, apakah amalan Ramadan yang cikgu cuba terapkan dalam kehidupan seharian? Okey, untuk amalan bulan puasa yang cikgu cuba terapkan, kita mulakanlah hari kita dengan doa dan niat yang baik. Kita datang ke sekolah kerana Allah Ta'ala untuk mendidik anak-anak bangsa. Okey, selepas tu kita boleh menghidupkan juga bacaan Al-Quran, di mana kita boleh baca Al-Quran. Selepas solat kita cuba diri kita untuk baca sehelai atau 2 helai muka surat pun dah jadi. Okey, selain itu mungkin kita boleh juga mengimarahkan masjid kita dengan solat tarawih. Akhir sekali, adakah cikgu mempunyai kenangan istimewa tentang Ramadan yang cikgu ingin kongsikan? Okey, kenangan Ramadan. Okey, untuk di sekolah ni ada kenangan dia, iaitu semasa program Iyah Ramadan, di mana setiap tahun memang akan adalah program Iyah Ramadan, di mana murid-murid bersama guru-guru ni dia akan berbuka puasa bersama kan. Akan solat bersama-sama. Yang tu dia sangat memberi kenangan lah juga. Itu sahaja. Terima kasih kepada Cikgu Aina kerana telah meluangkan masa untuk sesi temu bual ini.